Kisah seterusnya, Puk Din nak bawakan satu kisah yang cukup berat dan penuh dengan pengajaran. Kisah ini dikirimkan oleh seorang pendengar kita yang hanya mahu dikenali sebagai Nisa, dan ia berlaku di sebuah pejabat korporat di tengah-tengah ibu kota sekitar 6 tahun yang lepas. Kisah ini bermula macam biasa, tapi berakhir dengan sesuatu yang tak terjangka. Aku, Nisa, waktu tu baru setahun habis belajar. Dapat kerja di sebuah syarikat besar dalam bidang kewangan. Aku bersyukur sangat sebab dapat bos yang baik, suasana kerja pun profesional. Tapi semua tu hanya di permukaan. Dalam ramai-ramai staf, aku paling rapat dengan seorang kakak ni. Nama dia Mira. Dia senior aku, dah lama kerja di situ. Ramah orangnya, selalu tolong aku selesaikan tugas, selalu belanja air pagi-pagi. Aku ingat dia ikhlas. Tapi rupanya, bukan semua senyuman itu jujur. Awal gangguan bermula. Beberapa bulan pertama, semuanya okey. Tapi lepas aku dinaikkan jadi pembantu pengurus atas sebab prestasi aku, keadaan mula berubah. Waktu tu aku perasan Mira mula menjauh. Tapi aku diamkan je. Ingatkan dia sibuk. Kemudian, badan aku mula lemah. Bangun pagi rasa pening, mata lebam macam tak cukup tidur walaupun malam tu aku tidur awal. Mula-mula aku fikir tekanan kerja. Tapi benda pelik mula jadi satu demi satu. Pernah aku tinggal sekejap dari meja, bila balik, fail penting hilang. Bila cari, tiba-tiba muncul semula atas meja aku sendiri. Bau busuk pun kadang-kadang muncul tiba-tiba. Bau bangkai, Puk Din. Tapi bila aku tanya orang lain, semua kata tak hidu apa-apa. Paling seram bila aku tengok skrin komputer aku. Kadang-kadang nampak bayang hitam lalu di belakang aku. Tapi bila toleh, tak ada siapa. Masa tu aku dah rasa tak sedar hati. Mimpi dan penderitaan batin. Malam-malam aku mula diganggu. Aku mimpi diri aku duduk dalam bilik kosong, gelap gelita. Tiba-tiba ada tangan keluar dari dinding, tarik rambut aku. Aku jerit, tapi suara tak keluar. Terjaga dalam peluh, jantung berdegap laju. Benda tu jadi setiap malam. Bagi esoknya, aku lemah. Mata makin sembab, berat badan turun mendadak. Aku jadi murung, tak ada semangat kerja. Tapi peliknya, setiap kali aku mengadu kat Mira, dia hanya senyum dan kata, "Kau jangan fikir bukan-bukan." Pendedahan yang tak disangka. Satu hari, seorang kakak dari HR, Kak Ina, panggil aku minum. Dia pandang aku lama dan tanya, "Nisa, kau ada marah sesiapa ke kat ofis ni?" Aku geleng kepala. Dia sambung, "Kau tahu tak, aku pernah nampak Mira letak sesuatu dalam air yang dia bagi kau." Darah aku macam beku, Puk Din. Terus aku ingat balik. Setiap pagi, Mira memang akan bagi aku air. "Nah, aku belikan kopi untuk kau," katanya. Tapi rupanya, dalam air tu ada lebih dari sekadar kopi. Aku mula berubat. Malam tu juga aku telefon kakak angkat aku. Dia kenalkan aku dengan seorang ustaz di Gombak. Masa ustaz tu pegang tapak tangan aku, dia terus tanya, "Kamu ada musuh ke ofis ni?" Aku diam. Dia kata, ada jin yang dihantar melalui air. Dan jin tu tugasnya satu, bunuh aku perlahan-lahan. Bukan sihir biasa, tapi sihir bunuh dengan bantuan makhluk gaib. Jin yang hidup atas derita manusia. Ustaz tu kata, kalau tak dirawat, jin ni akan duduk dengan kamu sampai kamu tak mampu bangun. Malam pertama lepas rawatan dengan ustaz, aku tidur lebih lena dari biasa. Tapi tak lama. Tengah malam aku terjaga, peluh membasahi seluruh badan. Terasa sesak dada macam ada benda berat menindih. Aku cuba bangun, tapi tak boleh gerak. Tangan, kaki, lidah, semua kaku. Dalam kelam tu aku nampak satu bayang hitam bertenggek atas dada aku. Rambut dia panjang melirik sampai ke lantai. Matanya merah menyala. Dia bisik ke telinga aku, "Jangan cuba halau aku. Aku dah tinggal sini." Aku menjerit dalam hati, tapi suara tak keluar. Yang keluar cuma air mata. Esoknya, badan aku lebam-lebam. Dekat leher,
ada kesan cakar 3 garis. Ayah yang nampak dulu. Dia terus telefon Ustaz dan malam tu juga Ustaz datang semula. Gangguan mula menampakkan diri. Ustaz kata, jin tu dah mula melekat kuat dalam tubuh aku. Bukan sekadar gangguan luar, tapi dia dah mula duduk dalam. Maka bermulalah rawatan lebih agresif. Bacaan ruqyah, air ruqyah, mandian limau dan zikir harian yang aku kena amalkan tanpa putus. Tapi jin tu bukan mudah mengalah. Waktu rawatan kedua, aku mula kerasukan. Mak kata aku jerit dalam suara yang bukan suara aku. Serak, garau, macam lelaki tua yang marah sangat. Aku meracau, sebut nama Mira berkali-kali. Dia yang panggil aku. Dia yang suruh aku bunuh. Masa tu baru aku tahu, jin ni bukan jin sesat, tapi jin peliharaan. Rahsia gelap Mira terbongkar. Ustaz mula selidik latar belakang Mira. Rupa-rupanya Mira ni memang ada keturunan yang mengamalkan sihir. Di kampung asal dia, ada orang yang mengaku pernah nampak dia ikut makcik tua masuk ke hutan waktu senja untuk menuntut. Mira sendiri dikatakan pernah mengalami kerasukan waktu zaman universiti, tapi disembunyikan. Ustaz kata jin ni dihantar bukan untuk menyakat, tapi untuk menamatkan hidup aku. Dia diikat dengan perjanjian darah. Selagi aku tak tamat, si pengirim akan terus selamat. Tapi bila aku mula lawan dengan ayat-ayat suci, jin tu berpaling kepada tuannya sendiri. Puncak gangguan. Bila jin bertukar arah, lepas rawatan ketiga, gangguan tu reda pada aku. Tapi Mira tiba-tiba berhenti kerja tanpa notis. Khabarnya dia jatuh sakit, tak boleh bangun. Mulut dia berbuih setiap kali azan berkumandang. Badan dia kurus tinggal tulang dan setiap malam dia jerit seperti orang terbakar. Kak Ina dari HR yang beritahu aku semua tu. Dia pernah pergi ziarah. Katanya mata Mira kosong, tak kenal orang dan setiap kali nama aku disebut, dia akan menangis sambil ketuk kepala sendiri. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa benar-benar terjadi. Tapi Ustaz pernah pesan, bila jin tak dapat habuan yang dijanjikan, ia akan menuntut pada yang mengirim. Refleksi terakhir aku dan amaran. Pok Din, sampai sekarang aku masih trauma. Walaupun aku dah sihat, kadang-kadang aku masih mimpi bayang hitam tu duduk di hujung katil. Tapi Ustaz kata itu cuma memori, bukan jin sebenar. Tapi aku tak akan lupa betapa mudahnya senyuman palsu boleh menyembunyikan niat membunuh. Dan yang paling menyedihkan, Mira tak pernah minta maaf. Mungkin tak sempat. Sebab kata orang, dia akhirnya dibawa balik ke kampung dan tak pernah dilihat lagi di KL. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang benar dan apa yang tersembunyi. Sihir bukanlah perkara main-main. Ia wujud. Dan apabila seseorang sanggup tunduk kepada jin demi menjatuhkan manusia lain, dia bukan sekadar menempah dosa, tapi menyerahkan diri kepada kehancuran. Terima kasih kepada Nisa kerana berkongsi kisah yang sangat berat ini. Semoga jadi pengajaran buat kita semua, agar hati kita bersih dari hasad dan lidah kita tidak ringan mendoakan keburukan pada orang lain. Kalau ada yang suka kisah ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan kalau anda juga ada pengalaman misteri, kirimkan kepada Pok Din. InsyaAllah kita bacakan bersama-sama. Jumpa lagi dalam kisah seram akan datang.